Hi guys, welcome back to my another video. Aku just nak unboxing new kamera lah. Bajet aku cukup untuk beli USR5 sahaja. Dan aku nak upgrade daripada kegunaan seharian aku pakai 5D Mark IV. 5D Mark IV tu macam overuse sangat dah. Memang ketarik. Kalau tengok kat sini, ni 5D Mark IV aku sangat-sangat barai lah. Memang barai teruk lah. Sampai getah dia terburai macam ni. Unboxing Canon EOS R5. Ni adalah kotak dia. Kita akan mulakan dengan Bismillahirrahmanirrahim. Ya. Okay guys, aku dah buka this one. So sebenarnya aku tak expect pun untuk aku beli USR5 ni. Sekali ikutkan market, this one masih lagi mahal. Sebenarnya ni adalah investment untuk aku punya klien lah. Apa yang ada dalam kotak macam biasalah. Okay, aku suka Canon. Memang dia akan bagi dengan charger. Itu paling bagus lah. Dia akan bagi satu adapter. Bukan adapter, macam wire untuk charging ni. Ni adalah charging. Yang ni sebenarnya mahal tau kalau kita beli kalau. Tapi bila datang beli R5, dah beli harga dah belah-belah ribu, dapat charger, itu lagi bagus lah. Kita dapat charger, kita dapat kabel. Kabel ni untuk dia attach dekat tepi tu, bagus juga lah. Dia bagi ni masuk, maksudnya korang boleh letak dekat case, and then dia boleh attach je Type C ke Type C ni. So dalam ni ada manual books, and then something Imagine Canon. Untuk kita ada bateri. So bateri ni function juga, dia ada sekali dengan kita punya kamera lah. Okay, kita ada manual book, of course lah. Kita ada strap ni. Okay, yang kita tunggu-tunggu adalah dia punya body. Bismillahirrahmanirrahim. Sekalinya. Ya, bestnya. Ui, orang lain dah lama pakai guys. Cuma aku je yang lambat sikit. Biasalah, kita ikut rezeki masing-masing. Tengok body dia guys. Ui, sedap. Bau baru kan. Bau baru ni memang best. Pasal aku suka R5 ni, dia punya grip lah. Dia punya grip best. Okay, screen. Oh, memang cantik lah guys. Memang cantik. Itulah unboxing aku untuk this video. So aku akan combinekan dengan Kai 24105 RF untuk F4. Soon aku harap aku dapat target beli 2470 f2.8. Sebab memang aku usually memang akan guna 2470 f2.8. Aku jarang lah guna macam prime lens ke apa semua. Aku banyak guna zoom lens yang 2470 2.8 tu. Itu je untuk this video. Aku harap korang enjoy unboxing kali ni. Aku harap mana yang tengok video ni akan capai juga matlamat macam aku. Just trust yourself, do it, and korang akan dapat one day. So yeah, bye. Assalamualaikum. Jumpa lagi next video.